Nama saya Elina Sumaya binti Izzah Muhammad Azan daripada sekolah SMK Pelabuhan. Saya tinggal lahir di Terengganu Rusila lah. Dah. Okay, nama saya Almira Fakihah binti Safawi. Saya dari sekolah SMK Pelabuhan. Saya sebenarnya asal daripada Terengganu. So, pindah sini. Dia senang macam ni lah. Kita kena berkenalan dengan diorang. Kenal macam mana perangai diorang tu macam mana. Lepas tu, kita kenalah rasa macam, kita kena faham perasaan diorang tu, rasa macam, macam mana cakap kalau dia macam ada perangai dia kalau dia macam tu, kita kena macam tu juga. Kena faham perangai dia macam mana. Bagi saya, macam mana nak dia macam sebenarnya dekat perkemahan ni saya tak ada kawan pun sebenarnya. Tapi sebabkan ada yang apa form yang lain tu, saya boleh kenal diorang dengan lebih mendalam. Lepas tu saya sebenarnya tak pernah masak pun dekat rumah. So tunggu makan je. Lepas tu, so bila saya masak tadi, saya boleh tahu macam mana nak masak. So saya boleh masak lah dekat rumah. Paling kita orang tunggu malam kebudayaan. Sebab paling best lah malam kebudayaan setakat ni. Sebab boleh bekerja sama kan. Boleh bersama-sama luangkan masa. Lepas tu waktu malam kan best lah. Sejuk. Bagi saya tak suka sangat malam kebudayaan. Sebab saya tak suka berlakon. Lepas tu, aktiviti yang paling saya suka dekat sini bagi saya jaga trekking lah. Sebab saya boleh pergi masuk dalam hutan and then pergi cari betul lah. Lepas tu, saya boleh tahu apa yang boleh, yang tak boleh dekat dalam hutan. Okay. Kalau Pok Su tu lah kan, dia banyak membantu kita orang. Lepas tu walaupun dia banyak marah ataupun banyak tegas kat kita orang, itulah yang menyebabkan kita orang jadi macam lagi lebih bagus, lebih faham. Jadi kalau macam saya cakap kalau dia marah-marah ke, tegur, tegas kita orang kadang-kadang ada rasa sakit hati juga tau. Lepas tu tapi kadang-kadang akhir-akhir sekali tu kita akan rindu jugalah Pok Su tu juga. Sebab kebaikan dia lah yang menyebab kita boleh jadi pemimpin suatu hari nanti. Dengan hasil nasihat dia tu. Okay. Saya rasa Pok Su tu dia punya perangai memang bagus. Sebab sekolah kita orang memang budak lelaki memang nakal lah juga. And dia degil. So bila dia lagi garang saya rasa bagus. Sebab dia orang kadang-kadang dia orang bising. Tapi kali ni dia orang diam pula. Sekolah kita orang banyak menyertai camp. Lagi-lagi camp-camp berkaitan dekat luar. Kebaikan peluang wakil sekolah. Kadang-kadang dekat stadium. Macam tu lah kita orang camp. Kebaikan camp-camp adalah wakil pergi sukan ke apa ke itu aktiviti. Kalau pengakak, bagi kita orang pengakak laut, banyak scout. Macam scout festival ke, scout STEM ke, scout staff ke. Itu paling banyak pengakak lah. Perbezaan dia dekat sekolah sebelum ni kita buat dekat luar macam contoh dekat stadium. Macam banyak teknologi moden kan. Kalau dekat sini kita buat dekat hutan. Dekat hutan suasana macam gaya-gaya hutan, segar, udara segar. Dia tak macam camp-camp macam kita pergi stadium atau dewan-dewan mana-mana lepas tu pergi sekolah. Dia macam tak ada rasa suasana hutan lah. Jadi saya rasa camp setakat ni memang paling best lah bagi saya. Sebab kita dapat rasa suasana dekat hutan ni. Okay. Ini kali kedua saya masuk camping. Yang first time dulu time belajar 6 masa je. Time tu first time masuk camping yang semacam takut lah kan. Sebab tak tahu apa yang nak buat kat sana. Lepas tu tak tahu apa yang akan jadi. Tapi bila saya dah masuk camping tu saya boleh tahu. Macam ni rupanya camping. Lepas tu untuk kali kedua ni saya lagi macam saya boleh kata dah berpengalaman lah untuk camping. Sebab tu lah saya join camping ni.